Nak one pack. Boleh buat tidur. Lah malu orang kedai depan dia tengok. Bangun, bangun. Six pack lah. Six pack pula. Six pack tak ada. Six pack tak ada. Tak buat. Dia kalau nak fokus six pack, I kena konsisten. Sebab I ni tak konsisten sangat. Hai. Satu donat wadidau. Satu donat wadidau, tak wadidau. Buat dia. Dengan dingin si, biar abang. Arigatou. Bang, wadidau, wadidau. Tak nak. Thank you for donatnya. Tidur macam ni. Thank you Loy. Loy, nanti I hantar Lala move je lah. Sebab kalau I nak pick up je jauh, so I pakai Lala move je. Cakap apa je, banyak cakap. Banyak cakap hari ni aku kesana ke sini, kesana ke sini. Terlalu banyak energi. Lepas tu nanti penat. Boleh pun mantap. Nanti I beritahu saya siapa. You dekat sana je kan? Hai semua. Cantik tak? Kahat. Device je. Hai. Bang buka lagi ya? Bang! RM5. Super cute vibe lah AI ni. Thank you. Thank you for the gift. Bubble gum Habis saya dapat tu. Thank you. Tak apa yang beri kan? Nobody know me. Kenapa tu pekik tak? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Cuba tanya. Kenapa? Halo. Duduk macam gini, apa yang gini? Tempat kerja baru ke? Ya, saya tempat kerja baru. Saya dah kerja baru. Sebelum ni saya kerja second street. Sekarang saya kerja tempat lain. Tapi lama juga I tak kerja. Like, saya dah setahun. Setahun lebih I tak kerja. Lepas tu I start kerja balik. Sebenarnya tak plan pun nak kerja. Dia macam, apply je lah. Tak tahu dapat. I dapat full time terus. Dia tak expect macam malas macam kerja je lah. Cute hai. Sebab kalau I duduk rumah pun I tak buat apa. Nak fokus modeling pun tak sangat kot. Dia macam tu just I punya part time lah. Sebab kalau photoshoot ni tak everyday ada. Hai Siti, hai. Kerja Levi's kan? Betul, saya kerja Levi's. Saya kerja Levi's, macam mana tahu? Macam mana tahu? Thank you for the gamma. Thank you. Macam mana kerja? Macam mana tahu ni? Alah, tak bagi tahu pun. Cantik, terima kasih.
Bosan lah guys. I rasa I esok kot. Kalau bank dah petang-petang ni, malah lain orang. So, petang esok je. Tengah hari esok. Jimmy masuk kerja hari ni. Masuk dah ada tu. Dah ada je nak tengok. Tengok. Screenshot. Ada je sekejap. Jimmy. Tu dia tinggal tidur. Belum pula. Tak adalah, dia rehat. Sebab kita orang kadang ulang je lah. Sama je kalau ngulang pun sama je. Macam makan gadis tidur orang tengah rehat tu. Tapi dia nak masuk dah. Thank you. Thank you for the gift. Thank you. Good. Semat tu. Thank you. Ni nak suruh aku wadidah ke macam ni? Ha? One pack ni nampak. Semat tak semat? Semat tak semat one pack? Boleh wadidah. Lah malu orang kedai depan dia tengok. Bangun. Six pack lah. Six pack tak ada. Tak buat. Dia kalau nak fokus six pack, I kena konsisten. Sebab I ni tak konsisten sangat. Hai. Satu donat wadidaw. Tak wadidaw. Buat dia. Dengan Jimmy nanti. Biar abang. Arigatou. Bang, wadidaw. Tak nak. Thank you for donatnya. Kau ni malulah. Jangan macam ni. Nak kena buat ni guys. Paper bag. Tolong boleh tak? Comel awak. Comel lah sangat. Terima kasih. Boring lah. Hai. Tunjuk six pack tak ada. Six pack tak ada. Dia one pack je. Dia tak keras sangat pun. Diorang umur berapa? Cerita ke apa? Cerita ke? I 26 tahun ni. Betul, 26. 26 this year. Same. Oh, sama. Sebaya tu. Sebaya kan. Bila birthday I lambat lagi 6-10. So nanti kau standby je lah hadiah. Hadiah kebaya tu bukan kebaya tu baju. Baju kebaya. Cuma boros saja aku tu like bapak. It's okay. Bapak still handsome aku. Buat side chest. Dah standby ni ada. Serius lah. Tapi dosa tau. Sebab nanti I akan tengok balik video ni. I akan screenshot. So aku akan cari engkau. I Dora, hi. Standby wadidaw. Boleh. Apa pula tak boleh. Nak shuffle pun boleh lah. Tapi tunggu birthday lah nanti. Thank you for donatnya. Buat Bumblebee. Sekejap aku tengok info.
Bumblebee, bumblebee. Macam tu kan. Tatatata. Macam tu ke joget dia? Dia cantik tak outfit I hari ni? Rasa kuning, oversize, strong. Cantik tu. Thank you. Outfit aku cantik lah you. Tak ada lah, kadang selekeh you. Kadang selekeh, tak mandi. Ada orang kata aku cakap mandi. Kau nak cakap apa pagi? Kau bangun. Biasa lah. Kan? Hello Dora, hello. Mandi tak mandi kisah apa? Tak adalah. Kadang ada orang macam ish, dah lah macam tak mandi. Tapi kisah apa kan? Kita dah mandi. Selagi kerja je. Kerja ni malas tau nak siap sangat. At least outfit on top dah okey dah, cantik. Dah, muka tak siap biar. Puasa ke? Puasa lah. Puasa. Outfit style, thank you. Tu nampak cantik dia sekarang. Kan? Nampak cute. Tak faham. Apa yang tu? Macam korang kata kan, macam diorang cantik sekarang. Aku rasa sama je. Aku rasa dulu aku bulat. Dulu aku bulat lah. Muka aku bulat sikit. Tapi sekarang dia macam kurus sikit. Hello. Thank you for the gift. Hi Nah. Hi. Thank you tu. Kau gay. Apa tiba kan? Tiba datang lah aku kata gay. Kau jangan fitnah bulan-bulan puasa ni. Aku bukan gay. And aku bukan tomboy. Tiba. Dulu buat sekarang segitiga. Dulu bulat sekarang segitiga. Jom sekiah. ICT. Aku nak cakap, tolong bercakap. Macam tak cakap. Dia kata today. Serius lah? Serius lah? Sekiah hari ni. Sebab aku nak pergi baju lelaki aku. Lelaki aku pula bapak aku. Tapi itu apa ke dalam ni. Tapi mak buat soto. Kau dah tahu mamak? Dah tahu mamak? Mak buat soto hari ni. Kalau kau nak datang, ajak Aziz. Serius. Ajak Aziz. Dia bang. Berak ke? Diorang ni hari bila je dia tak lawa. Ada je time dia. Kalau kau nak datang kau bagi tahu. Sebab nanti aku bagi tahu Iman. Nanti tak tahu aku call mak ha. Cakap kau nak datang. What time? Datang je lah 6.30. Datang je lah 6.30. Sebab buka puasa 7 lebih kan. Mak masak. Dah ke? Ya. Mak masak soto. Sedap tu soto. Datang lah weh. Datang lah. Makan soto. Sedap. Ambil saya 31 abang. Sebab dia hutang kan. 31 je. Cuba abang try 31. Kalau abang ambil 30 sebab tu kan cotton. Nak soto ambil lah. Ayah ke daddy? Abah. Nak suruh dah. Ambil lah datang. Ya aku empuk abang. Sayang beritahu mak abang tak buka rumah banyak kerja ciber. Tengoklah. Tak apa dah faham dah kau sekarang. Mau nak pergi makan free kau dah tak nak dah. Tak apa dah faham. Tak faham lah. Asal kahwin kena panggil abang. Abang, ayang nak gini. The fuck abang. Aku dah ada abang. Macam tu. Asal kena panggil abang? Tak faham. Bila kahwin kena panggil abang.
Tak akan panggil akak. Tak ada lah. Panggil je lah macam panggilan biasa. Gitu. Woi. Malas lah. Buat tak nampak. Buat tak nampak. Nurul Dora. Otak Nurul Dora. Okey. Tak ada lah aku tak longgah sangat. Okey je. Ambil ni je lah. Lagi satu. Save lah. Sebab nanti tak boleh nak tukar kan. Tak silap nanti diorang potong tag. Nanti diorang potong. Potong tag. Bukan tag tu. Macam price kita kat sini. Macam mana dapat baju ni kan, diorang potong. Macam tag baju tu yang harga tu. Diorang potong. So, dia tak boleh tukar. Mak abah kat rumah ke? Yo, kat rumah. Ni pun lah, nampak? Dora Batrisa. Ni juga sebenarnya tak. Okey lah. Yang aku bilang ni lah, ni dah isi. Okey je. Abah, aku kena jadi lagi 4 jam baru. Kak, duit raya je sekali nanti. Aku sang lah. Afternoon nasty girl, nasty afternoon nasty shit. Afternoon nasty girl, nasty afternoon nasty shit. Thank you bagi mutabak. Thank you. Apa yang boleh tu? Terima kasih mak abah. Terima kasih. Thank you for the gift. Thank you bagi mutabak. Thank you. Apa yang boleh tu? Terima kasih mak abah. Terima kasih. Thank you for the gift guys. Thank you. Bagi lagi besar sikit. Apa yang boleh tu? Terima kasih mak abah. Terima kasih. Thank you for the gift guys. Thank you. Bagi lagi besar sikit. Abang, saya nak mutabak juga. Yang ni 512. 512. 502. 502. Okay, ni yang betul taper lah. Yang memang abang. Yang tadi abang ambil si taper kan? Yang tadi ST semua taper. Tapi 501 dia kurang kat So sini. abang kan? Yang betul taper lah. Yang memang abang. Yang tadi abang ambil si taper kan? Yang tadi ST semua taper. Tapi 501 dia kurang kat So sini. abang kan? Ambil je lah sin taper. Kita ambil si taper. Kenapa abang tak ambil straight? Becky. Jadi hip hop. Jofizo eh. Solid. Nampak. Nanti datang je mama, abang dah hantar salim. Baik bang. Weh, kau datang ke tak? Kalau kau datang, nanti aku nak beritahu mak. Killers. Nanti saya balik rumah mak. Tibers. Kalau kau datang, aku beritahu. Aku nak jawapan before 5. Sekarang pukul 4. Aku beritahu sekarang. Akak kena tahan buat ke guys. Aku sopak mana ada. Mana ada. Tapi baru nak mandi lah. Pergilah mandi. Aku balik kerja nanti. Balik kerja Levi's.